Suasana sebelum balik last. Oh, minit dah. 11 minit lah. Okay guys, sebelum balik last. Inilah dia Kuala Razila. Tempat kaki-kaki ride, pencinta alam itu ada lagi chalet Kuala Razila. Katanya Razak dan Zila. Jadi Kuala Razila. Memang betul. Tak, kata bye. Ada gajah guys. Ini lupa. Ni. Oh, kita runcing. Ni kolam rakam tu. Untuk dia je. Dah bawa tempat menarik lah. Ni pun boleh buat bukit. Nampak bukit yang ada kolam mancing. Dia green. Dia dekat dengan Gua Batu Kapur. Bukit. Betul ada kolam mancing. Datuk-datuk belaka ni. Bukan senang nak dapat lesen tepi sungai je bang. Sini kalau corner-corner, elok kita bunyi horn guys. Sebabnya dia berselisih. Itu teknik dia. Biarlah orang kata kita terpaling over. Ini keselamatan guys. Kita naik sikit kan kita akan turun lah pula. Sebab datang malam banyak naik daripada sana. Memanglah corner nampak. Ingat kita main-main. Corner. Memanglah. Apa ni? Ni botol tu pun bukan apa. Corner. Lah, dia salah sangka. La ilaha illallah. Tengok muka berapa tahu. Menuduh. Ya Allah. Aku diam je. Memang standard dia. Kita dah pergi Gunung Jerai kan? Mucuk dah percaya di Gunung Jerai. Jadi bila bunyi horn, motor di depan apa, dia nampak lah kita. Dia dengar. Juru kamera tak percaya pula guys. Sempit. Apa tahu air wiper. Aduh. Ubat hujan. Tutup tu. Oh patutlah buka tingkap bunyi kuat. Buka tingkap malam. Apa masa aircon tak dengar lah.
Bagus juga dia buat swimming ni. Ada ruang untuk tepi. Kau banyak duit ni, dia pun akan terlibat juga membantu kita jalan. Datuk Razak, Chalet Kuala Razila. Mamak lah. Tak lah, Razak je mamak. Melayu. Melayu pure. Razak dengan Fazila, jadi Razila. Zila dengan Razak dan Zila. Memang bunyi horn. Lepas tu saya sambil bantu dorang. Motor tak siap horn kan. Tak baik je nak tuduh tayang niat. Niat apa? Niat nak bakar orang motor. Tak baik lah. Corner. Dia tak ada pun saya memang horn. Ada buruk-buruk sikit lah jalan. Tapi kalau nak kira sempit macam sempit jerai dah. Sempit jerai jalan ni lawa. Dia turak bagi sekali ni lawak lah. Ada sungai ni. Sungai ni kolam. Hujan sejuk macam Cameron guys. Masa nak servis dia tak tambah ke air wiper? Tak lah kot. Kosong air tu. Oh, pasal kita tak nak beli kuih dia punya tu. Apa kena-mengena mak? Dia servis wajib dia masukkan semua. Kalau Servis kita luar je lah dah. nak lari dah. Ni terus. Ni je. Ya ke? Aku tak ingat lah. Situ ni kedai semua. Tu tulis Gopeng. Dia sempang sempit. Telajak. Tu jelas. Gopeng. Bye-bye. Tak nak buat ke bersih tubuh macam sayang tu? Sekali buat tak payah tukar selalu dah. Nanti nak buat letak dia 2 kali setahun. Sekali tu kos tubuh dia tu.
sekarang. Apa? ML Garage tu, garage orang Melayu yang baru buka. Okey juga. Sekarang kalang. Kan. Kalau nak pergi Bentong ni, yang selalu ada TikTok. Dekat dengan PPD je lah. Yang luar kedai tu, dia exhauster, engine semua dia boleh buat. Selalu dia buat konten TikTok. Surau Kampung Pintu Padang. Kita ingat Raub jadi Pintu Padang. Kat sini pun ada Kampung Ini memang orang Kampung Pintu Padang yang berhijrah sini. Oh, Pintu Padang berhijrah sini. Buka tanah baru. Ini kawasan-kawasan kampung ni. Dia ikut Gunung Liang. Beberapa orang keluarga berhijrah. Akhirnya buka penempatan di sini. Diorang jumpa satu lembaran di tepi sungai yang sangat cantik yang dinamakan sebagai Gunung Merah. Salah pandang Demaan Dewi Karimah. Kira orang ni pun yang buka Razila ni banyak kabel juga. Nak buka jalan, nak mohon kebenaran.